Halo, Assalamualaikum. Salam. Nyong ridu yang pegah wak berunun no? Betul. Betul. Kon asli ji urang panel le. Takkan. Pasin penyunian man. Kon tebak katruk berunung kututot hanakah? Itu yang berbeda apa? Lu bukan ngomong politik lah. Tu yang kah nanti. Boleh jaga. Alah, hai bang hai. Ilong katruk berunun kututot kah? Kutepon kah truk kena pi hanakah kah pat? Asli kah pat memang urung berunun ataupun abriah atau catatan? Emang betul konon. Alah dile ka pegah hawai bakke ka pegah ka ka mengaku kah kan urung berunun. Jinong ka pegah urung berunun tu dia tak kau kah? Kau pegang kan bang. Kau minat kena berdunun. Oh, bang kami dah berunun. Yuk get. Nyan lu pegah bakah. Masalah video Masalah pelain kong kajilah nyan jamun. Belum jelas dah berdunun tu. Bak apa je yang dalam jelasnya bak apa je tu? Lagi orang pegang hai dah mula kan. Yang bak apa je hai tak mau akan bak apa je? Yang dari Daniel kaya ngaji mak dah pegang. Hai bang, menyotacok dalil jihad dalil iaitu dalil Al-Quran dengan hadis. Sungguhlah kita nyonyo susah, le yang susah. Pakon je le awak ram bangai tak le, ke hairan ke aku fikir. Pakon je bangai tak? Le yang dalam kitabnya, le yang dalam Al-Qurannya ia hanya disebut. Tapi mak disebut dalam kitab yang ke ijma'. Okey, kaji je mana? Apa ijma'nya? Apa? Ijma'nya gimana? Ijma'nya adalah suatu barang yang manang barang tersebut yang hana semasa Nabi. Contoh yang hana semasa Nabi dan na semasa jina menghimpunlah para alim ulama gepegah. Lagi contoh mana? Masalah kalam bulan. Masalah kalam bulan mesti orangnya tak kalon. Hana lemah bulan. Ya, berhimpun para alim ulama Bandung gepegah. Getanya tak puasa iaitu lusa karena hana lemah bulan ni bak orangnya. Nyampaikan. Yang kena yang dengan ijma'. Mungkin tak kira anda lemah bulan dah puasa tengok. Maka pacik hitam. Apa? Pacik hitam. Isap. Berjelas ke habab MF tanpa hari tu? Dah ketuk hitam. Memang anda lemah bulan orangnya dah tak puasa tengok. Bila dah kita tak kalau boleh malam tengok mendang. Alah hai boy. Kau pun tak kalam bulan tengah malam tengah mentang cepat habis akhir bulan orangnya apa pun tak kalam bulan tengah bunga halam. Tak habis bulan akhir bulan orangnya. Ada kejelas tengah bunga hitam mau tak? Yelah memang betul je lah hitam mau tengah bunga hitam mau tak. Tapi pak mana daripadanya kedanya wajib kalam bulan 4 jam urang bulan je. Orangnya kat mana bulan itu tak ada nyawa kan? Apa? Nah bulan itu tak ada bulannya. Dekat di Nabi 23 kurang tengok lepas tu 23 kurang tengok lepas tu. Hai memang hana bulan lepas tak. Lepas 2 kurang dengan 28. Konyo. Apa cik man? Jadi apa? Yang bulan ni kau 23 kurang tak tentu bulannya lepas. Yang kena bak lepuhnya persempurnakan adalah bulan Syaban. Le sempurna bulan Syaban dekat dalam bulan orangnya. Dia dekat dalam bulan bunga tuput bunuh hana lemah bulan. Yang tengok puasa adanya. Pajang puasa tengok adalah menghimpun ulama. Pakat bamadum alim ulama. Gepegah le alim ulama. Getanya hana lemah bulan. Kongka. Le hana lemah bulan getanya. Tak puasa tengok lusa. Nyan hukum lusanya kibar ke hukum. Nyan ijma' ipegah. Nampum kah lanya? Oi, tak nampum. Hai tak mau rakai betul mana? Apa ni tak mau akai manok kah pakai? Pek tak mau lah akai.
mau lekai je pegang menang. Apa dah pegang ni kan? Baik tak mau lakai. Kai manok kau pakai. Baik tak mau lakai. Kiban je. Kiban katanya kerana masalah ijma'. Kiban ijma'nya kenyan ijma'. Menyo dalam Al-Quran, menyo awaran pendoman hadis dengan Al-Quran, le yang menyeleweng hai tungku. Takkanlah dia kata, iaitu orang ijma' tak kias. Lagi contoh kias dalam Al-Quran menyebutkan adalah yang wajib zakat itu cuma adalah gandum. Cuma terkiaskan oleh katanya. Nah padi katanya di Aceh. Terkiaskan dari gandum jut ke padi. Berarti padinya iaitu wajib dah. Dia jaga. Nya hukum kias. Kah bele-bele. Kah pakai jabut ni? Kah pakai jabut? Itu baik berat. Alah mak. Oh, bak tak ngenyan kau kabut. Puji bangai kah le kah duit kedai yang susah parahannya. Ngapa kita pemerintah parahannya? Halo, pokok kau tengah. Kau mati tak kau? Apa? Apa berat ni? Apa? Kau mati. Kah yang pemati? Hai Gam. Berarti kah buat bak parahan? Parahan yang tutat. Hai Gam, hai tutat. Parahan yang baik ikut le tayang ro ku tengok. Otak tinjau tu tak? Alah, hai bangai. Kibang anak kau dah tinjau apa parahannya tutat. Kalau bukti lum pegah bakal. Si parahannya mau balik-balik hadis. Hadis yang dibagi parahan yang betul. Tapi ditafsirkan hadis yang salah. Otak ada pergi tapi hadis tu lah. Allahu Akbar. Pekon tunggang ke parahan kali. Pekon tunggang tak? Tuh, contoh. Lagi hadis dipegah adalah aurat laki-laki itu cuma menutup depan dan belakang saja. Dipegah oleh parahan. Di bahasa bahura Rasulullah kedua. Lemah pa Rasulullah. Lewat sahabat dibiarkan. Lewat sahabat kedua dibiarkan. Yang hadis parahan ba. Hadis tersebut betul. Tapi menafsirkan makna hadis ini nantilah. Dah yang betul iji. Yang betul iji. Di bahasa bahura Rasulullah kedua. Lemah terut. Bukan pa lemah. Lalu lewat sahabat yang pun. Langsung getup. Yang hadis yang betul. Cik bangai lah kah lah. Bila gatak kah bangai? Kamu, ilun terdepan. Apa yang kau depan kau menang kau pegah. Yang kena jino balik kah bagiannya. Kah jika terbuat kedai ju tayang ro ku. Lagi contoh lah. Yang kedua si Farhan. Bawa ke pegah ayah nabinya adalah penghuni neraka. Yang salah. Memang hadis di sini. Hadis makna di sini hai tungku yang mutua. Iaitu bukan bermakna abinya ke makna ayah. Tapi paman. Otak ada paman? Apa? Otak ada paman? Abinya bermakna paman? Maksud tak ada apa makna abinya paman. Kerana Rasulullah meninggal ilmu paduk. Terus makan. Oi, ilmu paduk Rasulullah meninggal. Ikut Abdullah meninggal. Rasulullah katanya ilmu paduk. Menyana juga jawab ke halah ta'un. Pejitkah ke pegah harganya hi? Aku tanya macam Abdullah meninggal, Rasulullahnya umur padu. Umur 5 bulan lagi depan. Alah, pak kali tu pegah parahan pegahan. Ada tepung kamu mana? Alah, hom terserah kah? Rasulullah ada api ke Abdullah meninggal ni bak wadanya Rasulullah mantan dalam kandungan. Ka kibang gehoy ayah. Maka jika tafsirkan makna abina di bawahnya Rasulullah Taala, lo gehoylah Abu Lahab bawahnya adalah abi. Dan makna abi inat adalah paman, bukan adalah iaitu ayah. Dan menyatakan jawab secara logika hai bangai. Nur Rasulullah getun nur daripada nurnya getun iaitu Saikun bak Nabi Ibrahim langsung getun bak Abdullahnya getun bak Rasulullah nurnya.
Nyan mentang kata jawab bahawa Abdullahnya adalah penghuni syurga. Puji awak rana ponis bahawa Bikir Abdullahnya adalah penghuni neraka. Puji bangai. Puji bangai. Tegedi mitra maah lepegah tegedi mitra. Longken ka ayahkah penghuni neraka. Dah bengah ke? Hai ni. Menanci puji. Menanci hai bangai pakai awak rana rela ne ponis bahawa ayah Rasulullah nyan atau neraka bukan ku ponis ayahkah dan neraka ne bengah. Pan hidup pikiran awak kah le? Baik hidup pikiran awak kah jit lagi nyanta. Baik hidup pikiran awak kah? Nyan lu pegah bak rona nyang kajak terbit bagian parahnya nyap bek nali. Kali ka pengut ke, kayu jak ke dia burunun, tok ke burunun ku telefon ka hana, kayu peh ke laminan hana kajak. Sebenarnya ke nuk temakah parang ku tak nak depe hek tak ke ku jak nuk mutang pempeng dari dayah ku jak dia bakah burunun. Kuat mitakah. Apa minta ada darah tinggi ke mentong kahai gam taun pali. Dino positif kapan? Hai, mungkin kakak dia beli bang Yunan lu kulit timah. Kau muah hantuk duduk. Positif kah dino apa? Hai, itu rumah. Di rumah yang dipak dia atau di pak lain? Di Brunun. Di Brunun. Panjang produk trip kami nak kenan. Baru 5 bulan. Ya. Yang ku perah bakahnya ajarannya nyampe kasebarkan di Brunun habis gentuk ngongon ke ramenan di Brunun. Nampak mah? Yang kaji katubit kapati habaulun parahnya hanaget nya ajaran Wahabinya ajaran dari Amerika ibabak tanyonyo. Ajaran Syiahnya hanaget. Rugo gentuk tanyo le ulama tanyo di Aceh. Abu Tumina tanya mentau. Le dah ada Abu Mudina. Bubuk tekutnya le. Mentau na ulama yang ayuknya tu tekut parahannya nampak berat dia nak jak berat dia. Awak piak bawah hati yang parahannya menamu pom rono. Yang kata ubat ju menang dengar. Ya bang. Nya hanagetnya, nyan kajuk piuh buk Wahabi hanagetnya. Lu mohon tak taubat ju nyanyi hajaran tetap ibale parhannya baron. Cuma nyok piuh ni je dalam lu. Lepat ja, ho pada ron ja ku tamau nam daya. Belum pertama dalah biaya ke tanggung mendung. Nak katim tamau nam daya biaya ke tanggung. Pokok dia hajaran bui nyampe ke ikut le Wahabi le ulama Abu Ya Mudawali Kibar Niba. Hana lagi nya, parhan panjang kelahi Tuhan ke le budu dengan parhannya. Dan nyan kaji piuh nak dengar mah? Yo, dia bang. Nya hana get ah. Kom positif jina di Brunun nya. Yo bang. Nyan insya-Allah mun tak halangan duk acok orang tengah apa? Ya. Duk acok orang kubang kena Bandar Aceh. Non tu lon ta dua tanya jelas lom. Nyampe leko ajaran pungo ah. Ajaran piak buah teh yang kena ajarannya. Awak pun boleh balik hadisnya. Nyan taubat jual. Bak papah le kedi mati untuk malam hajam taubat le ya. Ya bang. Yang mana get apa? Ya. Bang. Yang tengah leng tambung le nyan lek ah le bak urang mandum. Halo. Bang. Cila kem ah tiga orang mandum bak urang. Ai, lun teleku. Uang biasanya karena kata paham lagi mah. Dan kau pegang yang parahannya naget pegah lun pun dah buat konji pegah. Okey, gimana anda bang? Oh, berarti kah mantong galak genam nyoh nak teng pegah dia haji pegah. Nyan parahannya ai ajaran ni agak melenceng betul. Pu bacut tat pegah ju tutat pegah ju.
ada je cibek ambil ikut ni lah. Apa ada je cik beg ikut. Pegah apa ada je. Cik ada rambu iba haji ha. Pegah ju. Hello. Cik pegah ju. Ajarannya ibadah parahannya memang anak ni. Jadi bedanya selaku masyarakat tangkirana di pakar-pakar ikut buat dan biar ikut ni. Alian? Alian? Boleh ngandam. Yang tak tobat junya, baiknya baik ikut dia rampungo yang boh. Ya bang. Kakak lam nama. Ya. Assalamualaikum.